Okey, iaitu semua ada yang itu boleh juga share itu link dalam itu Telegram. Ya, okey, link sudah muncul dekat itu chat room. So, boleh ajak itu rakan untuk join Zoom kita. So, sebelum bermula, saya nak buat sikit briefing lah. So, saya nak memperkenalkan diri. Saya JE, speaker anda pada malam ini. Dan tajuk perkongsian kita pada malam ini ialah kesihatan optimal dengan kuasa hijau BV Alfalfa. Ya, malam ini kita akan bersama-sama mengenali lebih mendalam tentang bagaimana BV Alfalfa boleh membantu kita mencapai kesihatan yang lebih baik. Jadikan anda lebih bertenaga dan juga lebih seimbang dari dalam. So, malam ini ada perkongsian tentang BB Alfalfa yang memang menarik. Jadi harap ada lebih banyak orang boleh join Zoom bersama-sama untuk mengenali produk ini yang memang mendatangkan banyak manfaat kepada kesihatan kita. Ia akan menjadikan kesihatan anda menjadi optimum. Okay, so sebelum kita uh, teruskan kepada itu manfaat kesihatan daripada BV alfalfa, so nak tanya pada hadirin tahu tak tumbuhan yang ditunjukkan dalam gambar yang itu juga itu video yang saya dalam slide ini. Semua orang boleh nampak iaitu video yang dalam video itu ada satu tumbuhan. Jika kalau ada yang tahu, boleh juga jawab di ruangan chat. Saya nak tengok berapa banyak orang tahu apa tumbuhan ini. Ya, jika sudah tahu, boleh terus share lah kerana tumbuhan ini memang dia ada kaitan tentang konten Zumina malam ini. Ya, video itu sudah habis, so saya nak itu review dia jawapan nak. Tumbuhan ini ialah itu alfalfa atau dengan nama saintifiknya Benicago sativa. Sebelum kita mendalami manfaat kesihatan BV alfalfa, kita kena mengenali dahulu sumber utama produk ini, iaitu tumbuhan alfalfa sendiri. Jadi, tahukah anda nama alfalfa ini berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud father of all foods, iaitu juga bapa segala makanan. Nah, daripada nama ini sudah menunjukkan betapa tingginya penghargaan manusia terhadap sumber nutrisi alfalfa sejak ribuan tahun yang dahulu. Alfalfa bukan sekadar tumbuhan hijau, tetapi lambang makanan semula jadi yang penuh dengan nilai kesihatan dan tenaga. Bukan itu sahaja, Alfalfa turut digelar sebagai raja segala tumbuhan. Gelaran ini diberikan kerana nilai pemakanan yang tinggi. So, jadi uh, slide ini sudah menunjukkan betapa tingginya nilai pemakanan BB yang itu alfalfa yang digunakan dalam itu BV alfalfa. Okey, mungkin ada orang nak tanya, mengapa alfalfa digelar sebagai raja? Rahsianya terletak di bawah tanah pada sistem akar yang sangat mendalam. Akar alfalfa mampu menembusi jauh ke dalam tanah sehingga 6 hingga 9 meter dalamnya. Jadi, sistem akar ini menjadikan alfalfa sebagai penyerap nutrien yang unggul. Alfalfa dapat menyerap vitamin, mineral dan juga nutrien penting dari lapisan tanah yang paling dalam. Itu ialah tempat yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan tumbuhan lain. Ya, ini
menjadikan alfalfa begitu special kerana yang itu setiap titisan bibit alfalfa mengandungi kualiti nutrisi semula jadi yang tinggi. Kerana dia ada sistem akal yang mendalam, jadi dia boleh mendapat yang itu vitamin, mineral yang yang tidak dapat dicapai oleh tumbuhan biasa lain. Jadi ini menjadikan nutrisi alfalfa begitu tinggi dan juga yang itu nutrisi dalam Sean punya bibit alfalfa. Ya, dan juga saya nak beritahu semua hadirin satu iaitu fakta. Sebenarnya alfalfa bukanlah satu trend yang moden. You boleh tengok dalam gambar ini. Gambar ini menunjukkan yang itu tanaman benar yang itu alfalfa punya tumbuhan. Ya, ia telah digunakan sejak beribu-ribu tahun dahulu dalam perubatan tradisional serta sebagai satu sumber pemakanan semula jadi. Nah, pada masa yang dahulu punya, alfalfa sudah terkenal sebagai satu superfood kerana kandungan nutrisinya yang kaya dan kemampuannya untuk menyokong kesihatan kita secara menyeluruh. So secara ringkas alfalfa ialah makanan super iaitu superfood yang telah diuji dan terbukti oleh sejarah. So sampai sekarang iaitu kami boleh menikmati alfalfa yang sudah dipercayai oleh manusia pada tahun yang dahulu lah. Okey. Ya, yang itu gambar yang ditunjukkan ialah itu pokok alfalfa punya. Yang kami kandungan yang nilai punya bibit alfalfa diperolehi daripada yang itu daun alfalfa. Okey, sekarang mari kita lihat profil nutrisi dalam 100 gram alfalfa yang segar. Memang menariknya, right? Semua orang boleh tengok yang itu info yang saya tunjukkan dalam slide ini. Walaupun hanya mempunyai 23 kalori, kalori yang memang rendah, alfalfa mengandungi nutrisi yang sangat padat. Ya, alfalfa dengan daunnya yang berwarna hijau terang, kaya dengan klorofil, protein serta pelbagai vitamin dan mineral penting. Ya, dalam slide sudah tunjukkan, iaitu ada itu vitamin K yang penting untuk kesihatan darah dan pembekuan dan juga ada zat besi dan magnesium membantu penghasilan tenaga dan fungsi otak dan juga ada yang itu vitamin C yang menyokong sistem imun dan kesihatan kulit anda. So, saya nak emphasize sekarang, you boleh tengok daripada semua ini maklumat. Alfalfa bukan sekadar tumbuhan hijau yang biasa. Ia adalah satu gudang nutrisi semula jadi. Dan inilah sebabnya mengapa bibit alfalfa menjadi pilihan baik bagi mereka yang ingin kekal sihat, bertenaga dan segar setiap hari. Okay, so sampai sekarang saya sudah habiskan iaitu introduction tentang itu tumbuhan alfalfa. Okay, yang itu, so sekarang mungkin ada orang nak tanya lah, jika alfalfa ini sangat bagus punya, kenapa kita tak makan sahaja daun alfalfa segar setiap hari? Kerana ini memang tak begitu praktikal dalam kehidupan lah. Untuk mendapatkan jumlah nutrisi dan klorofil, anda perlu makan beratus-ratus gram daun alfalfa muda yang sesuai untuk dimakan. You boleh nampak jika you nak makan itu tumbuhan alfalfa, you hanya boleh ambil yang itu daun mudanya, baru anda boleh makan dengan lebih enjoy sikit. Dan memanglah jika you tiap-tiap hari nak makan itu daun sahaja, tidak praktikal untuk dilakukan setiap hari. So, jika you minum bibit alfalfa,
Hanya dengan itu BB alfalfa anda boleh mendapat uh, 10 mg per ml punya alfalfa concentrated liquid. Ini ekstrak yang penuh dengan nutrisi tapi dalam bentuk yang lebih mudah diserap. Dengan ini hanya minum itu BB alfalfa, badan anda akan mendapat manfaat nutrisi dengan lebih cepat dan berkesan. Dan juga selain itu, ekstrak BB alfalfa boleh memastikan dos yang tepat dan konsisten setiap hari. Ya, jika you nak dapat dos yang tepat dan konsisten, ini susah dicapai dengan pengambilan alfalfa secara makanan. Dan ini menjadikan itu BB alfalfa lebih pilihan yang lebih baik kerana dia membekalkan dos yang tepat baru tubuh badan anda boleh menikmati manfaat kesihatan daripada alfalfa. Kerana yang memang important, pengambilan yang mencukupi baru boleh mengekalkan kesihatan yang optimal. Okey, ya. Kalau ada sakit buah pinggang boleh ya. Jika ada yang itu macam kesakitan, walaupun alfalfa tinggi dengan itu pelbagai vitamin dan mineral, tapi masih perlu refer dengan doktor sebelum you consume nak. Okey. Sebelum kita meneruskan perkongsian hari ini, Syam ingin mengumumkan bahawa produk bibit alfalfa kini tampil dengan wajah baharu yang lebih moden. Dengan 10 mg per ml alfalfa concentrated liquid, BB alfalfa masih memberikan anda khasiat tulen daripada raja segala tumbuhan iaitu alfalfa. Ini boleh membantu menyokong kesihatan menyeluruh setiap hari. Formulasi dan nilai nutrisinya kekal sama seperti yang dipercayai selama ini. So, perubahan hanya dalam itu pembungkusan lah. Tapi kualiti dan keberkesannya itu bibit alfalfa masih tetap unggul seperti dahulu. So, semua orang tak perlu risau walaupun ya itu pembungkusan sudah itu tukar, tapi bibit alfalfa masih mengandungi yang itu nutrisi yang sama seperti sebelum ini. Okey. So sekarang semua hadirin boleh lihat gambar di atas yang ditunjukkan. Ya, dalam gambar ini terdapat pelbagai warna sayuran yang berbeza. So, tahukah semua tak? Setiap warna dalam gambar ini mempunyai kandungan nutrients dan fungsi kesihatan yang berbeza. Ya, mungkin ada orang sudah mengenali gambar yang saya tunjukkan dalam gambar ini. So, saya nak memperkenalkan semua warna lah. Okey, yang pertama itu anthocyanin daripada itu berry ungu dan juga seterusnya carotenoids daripada itu lombak yang orange dan ada itu lycopene daripada tomato yang merah dan juga seterusnya yang itu bioflavonoids daripada lada yang kuning dan last sekali ialah itu tentang berkaitan dengan topik malam ini iaitu chlorophyll. Chlorophyll ini utama untuk kategori hijau kerana ia berperanan sepenting dalam detoksifikasi, pembinaan sel darah dan juga pengoksigenan tubuh. Ya, so anda boleh nampaklah dalam antara warna yang saya tunjukkan, hijau yang itu green datang daripada itu chlorophyll. Dan chlorophyll ini memainkan peranan penting dalam kesihatan kita. Okey. So sekarang kita sudah tahu chlorophyll bukan sekadar pewarna hijau saja. Ia juga memainkan peranan penting untuk membantu kita kekal sihat. Dan saya nak inform semua BV alfalfa mengandungi sehingga 78
8.7% klorofil. Ini adalah nilai yang sangat tinggi. So, dalam dua sudu besar yang itu bersamaan 10 ml punya VV alfalfa, anda boleh mendapatkan 78.7 miligram klorofil secara terus dan mudah kepada badan kita. Ya, memang dia punya kandungan klorofil dalam bibit alfalfa memang tingginya. Dua sudu you sudah boleh dapat 78.7 mg. Dan 78.7 mg dia bersamaan dengan itu anda makan 52 cawan brokoli, 43 cawan seleri, 10 cawan kubis Cina, 22 cawan timun, 4 cawan salad, 12 cawan lada hijau, 3 cawan bayam, dan 8 cawan salad rocket. Ya, bayangkan jika you minum iaitu bibit alfalfa hanya 2 sudu saja, anda tidak perlukan makan semua sayuran yang saya tunjukkan dalam slide ini setiap hari. Cukup dengan satu gelas bibit alfalfa, anda sudah boleh menikmati minuman hijau yang menyegarkan dan juga mengandungi 78.7 mg klorofil yang bersamaan dengan bilangan sayur-sayuran yang saya tunjukkan. Ya, memang senang sikit lah jika you tak perlu tiap-tiap hari kira, oh hari ini saya kena makan berapa cawan sayur-sayuran baru boleh mendapat klorofil yang mencukupi. You hanya minum itu bibit alfalfa sahaja. Okay. Daripada info lanjut yang saya tunjukkan, kita boleh nampak kandungan klorofil dalam bibit alfalfa adalah 4 kali lebih tinggi berbanding sayur-sayuran hijau biasa. Tapi dalam realiti, bukan semua orang suka makan sayur, right? Terutamanya ada kanak-kanak, mereka tak suka makan sayur dalam itu yang dalam hidangan yang disediakan. You kena itu push them, force them, baru kanak-kanak nak makan itu sayur. Jadi sekarang bibit alfalfa adalah satu solusi yang sempurna. Dia mudah diminum, rasa segar dan boleh memberikan semua kebaikan hijau yang mereka perlukan untuk pertubuhan dan tenaga harian. Dan juga jika bagi dewasa yang sibuk bekerja, bibit alfalfa pula ialah jaminan harian untuk bekalan klorofil dan nutrisi penting tanpa kompromi. So jika you walaupun you uh, ka- tak kira you kanak-kanak atau dewasa, semua boleh itu minum bibit alfalfa untuk menikmati yang itu kandungan klorofil yang mencukupi daripadanya. Okay, so sampai sekarang Nathan bagi sikit persoalan nak. Siapa di sini yang sering berasa letih dan lesu walaupun sudah tidur cukup? Setiap hari you sudah tidur 8 jam sampai sudah melebihi 10 jam. Tapi pada waktu siang you masih rasa letih, lesu, nak tidur lagi. Ini adalah tanda bahawa badan anda mungkin kekurangan oksigen dan nutrisi penting. Dan di sini, klorofil daripada bibit alfalfa memainkan peranan. Kerana apabila kita berasa lesu, ia sering berpunca daripada pengumpulan toksik ringan dan juga kekurangan oksigen pada tahap sel. Jadi, klorofil boleh membantu tubuh untuk detoks, membersihkan sistem dalaman dan juga memberikan rasa segar. Dan dia boleh membina darah dan meningkatkan tahap oksigen. Jadi dalam gambar sudah menunjukkan jika you ambil klorofil, you boleh rasai oksigen dalam itu
darah anda akan meningkat. Okey, saya cek. Ya, okey. Ya, mengapa oksigen boleh membantu itu kami membina darah? Kerana klorofil dikira sebagai darah hijau. Strukturnya dia masih hampir sama seperti hemoglobin, komponen utama sel darah merah manusia. You boleh nampak daripada gambar yang tunjukkan perbandingan struktur klorofil dan juga hemoglobin dalam darah kita. Boleh nampak memang hanya satu perbezaan antara struktur klorofil dan juga hemoglobin. Perbezaannya hanya pada satu atom, iaitu hemoglobin mengandungi zat besi, manakala klorofil mengandungi magnesium. So, struktur yang kembar ini membolehkan tubuh kita menggunakan klorofil untuk membersihkan dan membina semula darah dengan lebih efisien. Dalam itu VV-alfalfa sudah ada iaitu vitamin K, klorofil dan juga zat besi. Jadi dia boleh bertindak sebagai kilang semula jadi yang membantu meningkatkan penghasilan sel darah merah dan menyokong kesihatan darah dan seterusnya mengatasi anemia ringan dan keletihan yang kronik. Ya, kerana dia boleh membantu jika ia ada itu vitamin K dan zat besi, klorofil boleh membantu membina darah dalam badan anda. Dan jika bilangan sel darah merah meningkat, paras oksigen dalam badan kita turut meningkat. Dengan ini, anda boleh merasai manfaat berikut iaitu meningkatkan metabolisme dan juga tahap tenaga serta mengurangkan keletihan anda. Kerana itu oksigen yang mencukupi ialah bahan bakar utama untuk menukar itu makanan kepada tenaga. So, jika anda mendapati tahap oksigen yang mencukupi, you boleh menjadi lebih bertenaga. Dan juga sel darah yang sihat akan memastikan nutrisi, vitamin dan oksigen diangkut dengan efisien ke setiap sel dan organ. Ini memang penting kerana dengan itu semua bekalan ini baru boleh mempercepatkan proses pemulihan, pembinaan sel baharu dan juga meningkatkan fungsi tubuh badan kita secara menyeluruh. Ya, dengan itu bibit alfalfa, anda akan menjadi lebih bertenaga dan mengurangkan keletihan. Jadi, bibit alfalfa memang sesuai untuk orang yang sering merasa letih dan juga lesu, atau orang yang duduk masa memang panjang dalam ofis, atau orang yang dengan daya ingatan dan tumpuan sudah menjadi lemah, atau sesiapa yang mudah jatuh sakit kerana dia akan membekalkan bekalan untuk meningkatkan metabolisme badan kita. Okay. So, sampai sekarang saya sudah habiskan tenaga, tenaga dan juga yang itu klorofil dalam bibit alfalfa. Tapi bibit alfalfa bukan sahaja untuk tenaga. Dia juga boleh membantu kita melindungi jantung kita. Ini kerana dia mengandungi saponin. Saponin ialah satu bahan aktif semula jadi yang berfungsi seperti itu sponge dalam sistem penghadaman. Dia dalam itu sistem, ia mengikat dan mengurangkan penyerapan kolesterol LDL. LDL ini semua orang sudah kenal lah, yang itu satu bad kolesterol dalam usus kita. Okay, so dan juga dengan bibit alfalfa juga mengandungi serat semula jadi. Serat dalam bibit alfalfa ini juga boleh membantu menolak
keluar itu kolesterol dan juga toksin yang berlebihan melalui sistem perkumuhan. Okay. Jadi dengan itu bibit alfalfa dengan pengawalan kolesterol LDL yang lebih baik, anda secara aktif akan mengurangkan risiko penyakit seperti itu penyakit jantung, diabetes dan juga stroke. So sampai sekarang secara rumus kami boleh nampak iaitu bibit alfalfa. Minuman hijau ini memang boleh membekalkan sokongan harian untuk melindungi sistem kardiovaskular kita kerana dia boleh membantu mengawalkan iaitu paras kolesterol dalam badan kita. So, dia memang dia ada itu manfaat kesihatan yang lebih banyak daripada kita sangka. Okay. Ya, so sampai sekarang semua orang boleh follow tak? Ya, kami sudah habiskan tenaga dan juga pengawalan yang itu paras kolesterol. So, seterusnya kita akan masuk kepada kategori paras kura. Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana bibit alfalfa boleh membantu mengawal paras kura dalam darah. Ini kerana bibit itu alfalfa boleh membantu meningkatkan pengeluaran insulin dalam badan kita. Manakala insulin ialah hormon utama yang mengawal paras gula darah. Apabila insulin ditingkatkan, badan anda akan menjadi lebih efisien dalam memproses gula. Ya, dengan ini badan kita lebih boleh lebih berkesan dalam memproses gula. Dengan ini, paras gula kita, iaitu kami punya blood sugar level, tidak akan kadang-kadang lonjakkan secara memang drastik selepas makan. Ya, jika yang itu tam, uh, jika biasanya dalam pada jika kami tak ada yang itu insulin yang mencukupi, nanti you boleh test. Jika you test you, itu blood sugar punya, anda boleh nampakkan macam itu paras gula blood sugar level anda nanti suddenly akan meningkat dengan memang drastik punya dari rendah sampai ke level yang memang tinggi. Dan juga bibit alfalfa dia dalam ada juga yang itu serat yang boleh bertindak sebagai gel semula jadi dalam saluran pencernaan. Serat juga akan melambatkan penyerapan glukosa iaitu gula ke dalam aliran darah. Dengan proses penyerapan yang lebih perlahan, tubuh badan baru boleh mengelakkan lonjakan gula darah. Ya, jadi bibit alfalfa dia ada yang itu membantu pengeluaran insulin dan juga yang itu serat yang boleh melambatkan penyerapan gula baru boleh membantu mengawal paras gula iaitu blood glucose level anda. Okey, sampai sekarang ada sesiapa ada itu persoalan tak? Tak apa, semua orang boleh itu share yang itu persoalan dalam itu chat room. Nanti saya akan jawab untuk semua orang. So, jika semua orang boleh follow sampai sini, saya akan terus ke konten yang next punya. Okay. So, sebelum saya bermula, saya nak bagi sikit info yang memang untuk semua orang punya knowledge lah. Bahawa jika anda yang itu ada bau nafas dan juga bau badan yang tidak menyenangkan, yang ini sering berpunca daripada pertumbuhan bakteria dalam mulut dan juga dalam saluran usus anda. Ya, dia punya bakteria, dia pertumbuhan dalam itu mulut, baru ada itu bau yang tidak menyenangkan.
So, dengan itu bibit alfalfa, anda boleh menangani masalah ini dari dalam. Kerana klorofil dalam alfalfa bertindak sebagai deodoran dalaman semula jadi. Ia membersihkan sistem dalaman dengan menyingkirkan toksin dan mengekalkan kebersihan sistem pencernaan dan klorofil juga bersifat antibakterial. So, dia boleh menghalang pertubuhan itu bakteria dalam usus, dalam mulut. Jadi, dia menghentikan punca utama bau yang tidak menyenangkan dari sumbernya. So, hasilnya, jika selepas you minum itu bibit alfalfa, nafas akan menjadi lebih segar, badan lebih bersih, dan juga bau badan lebih neutral secara semula jadi. Ya, you tak perlu cover yang itu bau dengan yang itu apa-apa spray, apa-apa yang itu you kena gosok gigi. Tak perlu. You minum alfalfa, dia boleh membantu daripada dalaman punya. Okay. Ya, nanti saya akan sharekan iaitu cara pengambilan bibit alfalfa. Okay. Okay, sekarang mesti sudah sampai ke bahagian yang paling disukai ramai. Ya, iaitu kecantikan dan awet muda. Ya, semua orang nak cantik, nak juga nak sihat, tapi juga boleh menjadi lebih cantik, lebih baik, right? So, kecantikan sejati bermula dari dalam dan bibit alfalfa kaya dengan vitamin A, vitamin C dan juga vitamin E, iaitu trio antioksidan paling kuat punya. Setiap hari kulit kita mesti terdedah kepada radikal bebas, daripada itu UV light, daripada yang itu pencemaran udara dan juga daripada tekanan stres. Ini ialah punca utama penuaian peramatan, kedutan dan juga kulit kusam. Vitamin A, C, E dalam itu bibit alfalfa, trio vitamin ini bekerjasama untuk menetralize retikel bebas di tahap sel. So, ini memberikan perlindungan dalaman yang menyeluruh. Dan dengan ini, baru kulit kita menjadi lebih sihat, cerah dan anja. So, you boleh nampak daripada gambar ini, kulit sudah menjadi lebih sihat dan juga lebih berseri. Dan ia ini berpunca daripada yang itu antioksidan effect dalam bibit alfalfa. Dan bibit alfalfa bukan sahaja mengandungi vitamin A, C, E sahaja, ha. Ia juga mengandungi itu magnesium. Magnesium mungkin jika you ingat kata tentang magnesium, you semua orang uh, hanya think of yang itu otot, kesihatan itu, iaitu kami punya sistem. Tapi magnesium juga berfungsi sebagai agen anti radang semula jadi. Ini boleh membantu menenangkan kulit sensitif dari dalam. Jadi jika you mengambil minum itu bibit alfalfa, dapat mengurangkan kemerahan dan kegatalan kulit, menjadikan kulit lebih tenang. So, boleh nampak dalam itu uh, gambar yang ditunjukkan jika you tak ambil itu magnesium, kulit anda akan menjadi lebih uh, kulit sensitif akan lebih mudah menjadi merah lah dan nanti you kena cover dengan begitu banyak makeup. Tapi lebih senang you minum itu bibit alfalfa untuk menenangkan kulit anda. Okay, so sampai sekarang saya sudah habiskan itu manfaat kesihatan yang didatangkan oleh bibit alfalfa. Dan gambar ini menunjukkan kandungan nutrien dalam bibit alfalfa. Boleh nampak ayo begitu banyak nutrien dalam bibit alfalfa lah. Selain yang itu vitamin iaitu yang ada larut air yang juga ada yang itu larut lemak
dan juga mineral termasuk kalsium, magnesium, fosforus, kalium, besi dan juga zinc. Juga ada yang itu chromatin, carotenoid, isoflavone, saponin, biotin, acid folic, acid pantotenic dan juga alkaloid. Ya, dia memang mengandungi banyak vitamin, mineral dan juga nutrien yang penting untuk kesihatan kita. So, setiap komponen berfungsi menyokong kesihatan menyeluruh dari detoksifikasi hinggalah pembaharuan sel. Dengan segala nutrien ini, baru kita boleh mengekalkan iaitu kesihatan secara menyeluruh. Okay, so jangan ingat yang itu bibit alfalfa hanya boleh diminumkan. Bibit alfalfa juga boleh digunakan sebagai pewarna makanan semula jadi yang lebih berkhasiat. You tak perlu yang itu beli pewarna hijau yang lain. Anda boleh terus gunakan bibit alfalfa sebagai pewarna makanan. Ya, dia boleh digunakan dalam itu kuih tradisional Malaysia seperti yang itu seri muka dan juga ada kuih-kuih lain yang berwarna hijau untuk memberikan warna hijau semula jadi dan juga bibit alfalfa sendiri juga lebih mengandungi nutrien boleh menjadikan yang itu kuih-kuih punya lebih berkhasiat lah. Okay, ada itu. Ya, oh ada itu juga sempena yang membuat nasi lemak hijau pengguna bibit alfalfa lah. Lebih baiklah jadikan yang itu nasi anda lebih banyak nutrients. Okey, dan pengambilan bibit alfalfa sangat mudah sahaja. Hanya campurkan 1 hingga 2 sudu besar alfalfa concentrated ke dalam segelas 200 ml air dan minum 3 kali sehari sahaja. Ya, untuk gaya hidup yang lebih praktikal, terus masukkan bibit alfalfa ke dalam botol air minuman harian anda dan terus anda boleh minumkan iaitu mengikut cara pengambilan lah. Tak perlu risau tiap-tiap hari, oh saya kena masukkan berapa, buat berapa cawan. Hanya semua campurkan dan masuk ke dalam botol air minuman anda dan terus minum. Caranya memang mudah saja dan juga senang untuk setiap orang. Ya, dan selain menjadikan sebagai yang itu minuman harian, bibit alfalfa juga boleh digunakan sebagai alternatif sihat kepada minuman bergula atau berkarbonat. Resipinya juga memang lebih mudah dan juga lebih sihat. Ya, ya ada. Okey. Cara juga sama seperti yang itu di atas. Untuk bibit alfalfa hanya perlu campurkan 1 atau 2 sudu besar ke dalam segelas air yang 200 ml. Jika you nak jadikan dia sebagai satu beverage, boleh tambah 1 sampai 2 gram sweetener tea yang 80% lebih rendah kalori berbanding dengan gula putih yang biasa. Dan jika mahu juga boleh campurkan buah-buahan seperti hirisan lemon atau strawberry untuk rasa lebih segar lah. Ya, jadi tak perlu risau jika you nak uh, minum, tak perlu risau jika you minum itu minuman bergula, takut dia akan uh, tidak sihat untuk badan anda, you boleh terus gantikan minuman itu dengan bibit alfalfa sendiri. Ya, bibit alfalfa juga boleh dijadikan sebagai satu beverage dan juga ialah untuk boleh mencipta satu minuman kesihatan yang menyegarkan. Okey, sampai sekarang ada lagi soalan? Ya, alfalfa lemon sedapnya. Ya, you boleh campurkan apa-apa buah-buahan yang anda suka dalam lah.
Okay, so saya nak buat sikit yang itu pengumuman lah. Walaupun bibit alfalfa sesuai untuk kebanyakan individu, beberapa kumpulan individu perlu berhati-hati ya. Terutamanya iaitu golongan yang perlu mengelakkan bibit alfalfa ialah pesakit SLE, sistemik lupus erythematosus, atau penyakit autoimun lain. Dan juga ada itu pesakit yang mengambil ubat pencair darah seperti warfarin. Ini kerana bibit alfalfa mungkin akan menjejaskan fungsi ubat-ubatan tertentu yang diambil oleh pesakit ini. So, yang pesakit yang ada itu penyakit saya state di atas, jangan kena mengelakkan bibit alfalfa. Dan juga bagi individu yang dengan masalah kesihatan atau seperti wanita hamil iaitu pregnant lady, sila berunding dengan doktor sebelum mengambil bibit alfalfa. Okey. Ada apa soalan lagi? Okey. So, sampai sini ialah perkongsian saya untuk malam ini. Ya, saya harap semua sempurna sekarang sudah lebih mengenali dan memahami bibit alfalfa. Ya, bibit alfalfa bukan sekadar satu minuman hijau, tetapi juga penyokong kesihatan optimal untuk anda. Ya, ada jika anda ada sebarang persoalan juga boleh terus share di ruangan chat sekarang atau nanti boleh juga menghubungi Syom untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey. So, sampai sekarang saya nak terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama sepanjang Jumina malam ini. Okey, dan saya nak buat sikit pengingatan. Okey, jangan lupa minggu depan masih ada iaitu Jumina. Dan Jumina next week ialah berkaitan dengan Majlis Urang Tahun Syom ke-33. So, semua hadirin sila set yang itu kalender anda, mark kalender anda. Minggu depan punya Jumina jangan lepaskan. So, last sekali, terima kasih atas perhatian dan juga penyertaan anda semua pada malam ini. So, jumpa semua lagi lah minggu hadapan. Saya nak ucapkan selamat malam dan juga harap semua boleh kekal sihat bersama itu Bibi Alfafa. Terima kasih semua. Okey. Spread your wings and reach for the sky with high up. It's a place where people realize dreams together with the hope and aspiration to achieve more. Come on, get ready now. It's time to tell the world. Every step I take
perjuanganku. Marching on towards my goals, I'm with high hope. Let us celebrate our freedom through success. Live a dream of perfect life, yes, with high hope. Come on, get ready now. It's time to tell the